apa yang tengah berlaku dekat Biladus Syam. Nak tahu detailnya, dengar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni agak panjang sikit dan saya berharap diorang dengar sampai habis, kerana apa yang tengah berlaku sekarang ni di Biladus Syam adalah luar biasa. Jangan lupa follow, like, komen dan repost. Sangat membantu kita, guys. Yang pertama, di Gaza, kami telah ditutup mata dan tak dapat berita apa-apa berkembangan di Gaza. Hanya disampaikan kepada kita apa yang dibenarkan oleh penjajah haram Israel. Yang kedua adalah di Tebing Barat. Apa yang tengah jadi di Tebing Barat? Tebing Barat hari-hari mengalami operasi terhadap orang awam dan tangkapan terhadap orang awam yang tidak bersalah. Yang kedua dan yang lebih penting adalah Masjidul Aqsa. Dulu sebulan, 2 bulan sekali mereka mencerobohkan Masjidul Aqsa. Tetapi buat sekarang ni, setiap hari dan setiap jam penjajah haram menceroboh Masjidul Aqsa. Yang ketiga, Israel laknatullah pada setiap hari sekarang ni menceroboh dan makin lama makin rapat ataupun dekat dengan negeri Syam. Apa maksudnya? Tiga-tiga perkara ni ada kaitan sebenarnya, bukan saja-saja. Ikutkan tafsir-tafsir ulama yang dikatakan tentang hadis Rasulullah, memang akan berdekatan oleh Israel bersama dengan Syria ataupun Syam, berjarak jauh lebih kurang 20 km saja. Jadi yang tengah berlaku sekarang ni adalah Israel dah berhampir dengan Damaskus ataupun Syam. Dan insya-Allah apa yang kita lihat, tentera Syria tengah berkembang dan bertambah ramai. Dan Israel sekarang ni makin lama makin menceroboh di tiga-tiga tempat. Gaza, Tebing Barat, Masjidul Aqsa dan di Syam. Jadi yang saya rasa dan saya lihat, perkara itu semua ada kebaikannya buat kita dan buat saudara kita yang berada di Palestin seluruhnya. Kita kena berdoa banyak-banyak, semoga Allah bermudahkan urusan saudara-saudara kita, tak kisah di mana sekalipun, di Tebing Barat ke, di Gaza ke, di Syam ke. Kerana mengikutkan hadis Rasulullah, bermulaannya adalah daripada Syam. Jadi kita menunggu masa yang sesuai. Dan saya nampaklah, wallahualam lah, Israel tak lama lagi akan dihancur sepenuhnya. Kerana Israel pun dah jadi satu beban besar lah buat negara-negara Eropah, buat Amerika kan. Asyik Amerika bagi satu arahan, Netanyahu tak nak ikut. Eropah pun suruh buat sesuatu pun Netanyahu tolak, tak nak bekerjasama. Jadi mereka ni semua dah rasa Israel tu sebagai satu beban yang terlalu besar buat mereka. Pilihannya saya rasa mereka akan tarik ataupun undur dan dibiarkan sajalah Israel menghadapilah musuh-musuh dia lah kan, yang berada di kawasan Timur Tengah. Kerana Amerika dan Eropah pun ada maslahat jugalah di negara Timur Tengah. Contohnya nak petrol, nak air, nak ini, nak itu kan. Mereka tak boleh lupa segala benda tu kerana Israel saja. Israel bukan bagi apa-apa buat mereka. Israel hanya ambil saja. Dan mereka diberi pada Israel pada setiap tahun berbelasan ataupun berpuluhan bilion USD sokongan pada Israel. Tapi kalau kita lihat keadaan sekarang ni di Eropah pula, Eropah makin lama makin banyak negara yang dah bermula kecut dan tak nak beri sokongan lagi kepada Netanyahu dan Israel. Jadi orang jangan lupa doa-doa supaya Allah bermudahkan dan merdekakan saudara kita insya-Allah dalam masa terdekat. Saya tahu video ni agak panjang sikit, tapi itulah yang saya nampak dan saya ingin kongsikan dengan orang.